Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan perkampungan Makfirah institusi ilmu. Kita nak tahu berkaitan, saya difahamkan ialah merupakan perkampungan Makfirah adalah sebuah taman ilmu untuk semua lapisan masyarakat dengan ada 15 ekar bangunan, luas tanah. Masya Allah, dengan kita ada mahat tafiz, pusat pengajar, warga emas, aktiviti mana dan banyak lagi insya-Allah. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengannya. Bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan CEO Yayasan Makfirah. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Syuib Nuruddin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ni? Puasa, Alhamdulillah. Puasa. Macam mana puasa? Alhamdulillah, setakat ni masih lagi. Masya Allah kan. Jadi Tuan, jadi mungkin dikongsikan, Masya Allah, saya kata ini satu idea luar biasa, macam one stop center, semua ada dekat situ. Jadi mungkin macam mana agaknya tercetusnya idea ni Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih untuk sesi pada pagi ini. Sebenarnya idea sebenar perkampungan Makfirah ini ialah kita bermula lahir daripada pengalaman kami sendiri apabila kita bergiat di dalam lapangan sejak dari tahun 2018 lagi, yang mana Yayasan Makfirah ini kita aktif dalam gerak kerja kebajikan, pendidikan dan juga dakwah. Dan dari situ kita turun kepada masyarakat, komuniti, kampung, dan kita mempelajari dan memahami cabaran masyarakat kita secara keseluruhan. Dan kalau dari segi pencapaian kami untuk program bersama masyarakat, antaranya ialah kita menaja kelas mengaji Al-Quran percuma untuk anak-anak B40 dan juga asnaf yang kita panggil sahabat Quran, dan juga saudara kita OKU penglihatan, sahabat Al-Quran Braille, yang kalau kita campur dua-dua tu kita menaja lebih 1,200 orang secara percuma dan berkala. Itu pengalaman-pengalaman. Dan bila kita lihat kalau dari situ projek lapangan yang besar, dan kita berfikir bermuhasabah sampai bila kerja kita ni hanya berkadaran dengan program-program. So fikirkan di situ muhasabah di situ ialah untuk kita mewujudkan satu institusi ataupun gerak kerja dakwah yang perlu diinstitusikan. Dan dari situlah bermulanya idea untuk perkampungan Makfirah, yang mana kita cuba mencari kawasan-kawasan tempat yang sesuai. Macam mana tadi kita kata keluasan tanah 15 ekar, sebenarnya dah 8 ke 7 ekar dah ada bangunan di sana yang kita siap untuk pakai. Cuma ada beberapa, mungkin nanti perkongsian yang boleh kita kongsikan projek-projek apa yang kita nak buat kat sana. Itulah mungkin mulanya. Mulanya tercetusnya idea kita nak buat perkampungan Makfirah tu. Jadi mungkin boleh kongsikan juga agaknya apa kata perkampungan Makfirah dalam menangani isu umat sekarang ni macam mana Tuan Haji? Kalau kita melihat realiti hari ini, banyak isu dalam masyarakat sebenarnya berpunca daripada satu perkara yang mungkin benda itu dekat dengan kita tapi kadang-kadang kita ambil ringan, iaitu masyarakat kita ataupun kita sendiri kena bermuhasabah semakin jauh daripada panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nilai dan panduan hidup ni semakin longgar, timbullah pelbagai krisis, krisis akhlak, krisis apa lagi, krisis institusi keluarga, krisis generasi anak muda kita pada hari ini, dan bertitik tolak daripada situ perkampungan Makfirah ini diwujudkan untuk kita menyantuni daripada anak-anak, dewasa dan juga warga emas. So itu peranan kita lah. Mana kita melihat setiap permasalahan itu bukan hanya dari segi simptom saja, tapi kita lihat kepada akar masalah, iaitu nak kembalikan masyarakat kepada kehidupan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, cukup hebat kan. Jadi mungkin projek ini apa yang sedang dibangunkan pada ketika ini untuk perkampungan Makfirah ini? Okey, untuk makluman pada waktu sekarang, alhamdulillah, macam saya maklumkan tadi, kita sekarang membeli tanah itu dalam keadaan sudah ada bangunan yang tersedia, iaitu bangunan yang tersedia untuk buat pusat latihan. Maksudnya dalam 15 ekar kita beli tadi, kita sudah ada 7 ke 8 ekar yang ada bangunan dari segi surau, dari segi bilik kuliah, dari segi dom, homestay dan sebagainya yang kita boleh gunakan. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah
pembinaan fasa 2 dan 3 pembangunan perkampungan Maghfirah. Iaitu apa? Yang pertama iaitu pembangunan Mahtafiz integrasi Al-Maghfirah. Yang mana sekarang sudah 50% sebenarnya pembangunan yang dah berjalan lah. Alhamdulillah tu dari segi dana dan sebagainya, dari sumbangan orang ramai. Dan seterusnya juga kita bukan saja ingin membina untuk remaja, tapi juga kita ingin menyantuni golongan warga emas, iaitu dengan kita ingin mewujudkan Pondok UNES Maghfirah, iaitu pusat pendidikan untuk warga emas. Kenapa ada aktiviti, kenapa ada pembangunan utama, dua pembangunan utama ni? Sebab kita nak biarkan perkembangan perkampungan Maghfirah ni berkembang dengan adanya integrasi antara generasi. Yang mana golongan muda ni perlu dibimbing, tapi golongan dewasa dan juga berpengalaman ini dia mempunyai hikmah dan juga pengalaman yang untuk kita garap untuk pastikan lahirnya satu sosok yang menjadi pelapis kepada negara kita, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan segalanya dimudahkan kan. Masya-Allah. Jadi tuan, mungkin tuan boleh kongsikan sebab apa sebenarnya keunikan dan perkelainan perkampungan Maghfirah ini, dan juga bagaimana untuk penonton-penonton Assalamualaikum pada pagi ini, bulan yang baik ini, untuk sama-sama kata ada saham mereka juga di sini, Ustaz. Betul. Dan keunikan perkampungan Maghfirah ini sebenarnya terletak pada suasana dan ekosistemnya lah. Dan kawasan yang kita pilih ini memang dia terletak di antara dua lembah bukit. Maksudnya dia letak di tengah-tengah dan menjadikan kawasan ini sentiasa agak redup, agak nyaman dan tenang. Yang mana suasana ini sebenarnya memberi pengalaman yang berbeza, khususnya kepada mereka yang mungkin berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang lah, dan juga Negeri Sembilan, yang ingin mencari ruang untuk berehat, untuk apa orang kata menenangkan fikiran untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sekarang kalau kita lihat perkampungan Maghfirah ni sedang melalui satu fasa perancangan lah, yang mana tadi saya dah cerita berkaitan pembinaan pusat warga emas Pondok UNES Maghfirah. Kita ada juga pembangunan Mahtafiz integrasi Al-Maghfirah, dan kat situ akan ada kolam renang untuk tujuan latihan fizikal. Boleh datanglah nanti, insya-Allah. Ada juga padang memanah dan sukan berkuda. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada 4 ekor kuda, dan juga ada lapangan untuk latihan berkuda, dan beberapa kemudahan-kemudahan lainlah untuk manfaat pelajar dan juga komuniti. Dan mungkin ke depan ni kalau boleh saya sempat untuk kongsikan, pada bulan Ramadan ni kita sedang melaksanakan program Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Dan berhentian daripada situ, mungkin saya nak ajak juga kepada audien kita, iaitu kami nak ajak, nak jemput kepada tuan-puan, ibu ayah yang nak orang kata beriktikaf, nak menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir tu. Jumlah datang ke perkampungan Maghfirah. Kita ada Madrasah Lailatul Qadar. Untuk kita menyusun dan kita menjalankan ibadah kita dengan lebih tersusun. Dan selain itu saya nak tambah juga ada satu lagi program, iaitu Bengkel Tadabbur bersama Ustaz Syahari Abdul Rahman, yang mana saya rasa ini biasalah dengan tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Dan mungkin kalau ingin audien yang ingin, para penonton yang ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin boleh hubungi Puan Farah di talian 019-743-7633. Masya-Allah. Kalau kita lihat dekat kaca TV sekarang adalah barisan-barisan para asatizah yang akan hadir. Kita ada QR code juga, tuan, mungkin ramai-ramai untuk sama-sama nak kejar saham akhirat kita, insya-Allah. Peluang baik pada bulan Ramadan ini mengejar kebaikan. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan sikit lagi, tuan, kata-kata untuk penonton-penonton Assalamualaikum pada pagi ini. Okey, pertama mungkin dari segi kesimpulannya lah pada hari ini, mungkin ada yang tanya macam mana nak tahu berkaitan dengan Maghfirah, dan mungkin semua projek Maghfirah ni memang kita kemas kini melalui media sosial lah. Kita ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya. Dan kami juga untuk tambahan lah, untuk terakhirnya, kami juga nak ajak kepada tuan-puan, para penonton untuk menyertai Sahabat Maghfirah. Yang mana Sahabat Maghfirah ini ialah satu entiti ataupun komiti yang bersama-sama membangunkan perkampungan Maghfirah. Apa kelebihan dalam tu? Dia akan ada grup WhatsApp yang bersama, dan dalam grup tu dia ada sesi bersama, direct bersama Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi. Maksudnya segala soalan-soalan berkaitan hadis boleh tanya direct. So itulah mungkin kita inilah. Dan akhir penutup, mari sama-sama kita membina ekosistem ilmu dan ibadah ini untuk generasi hari ini dan masa depan ummah.
Perkampungan Makfirah Taman Ilmu untuk semua. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Syuim Nuruddin selaku CEO Yayasan Makfirah. InsyaAllah saya doakan semoga dipermudahkan Ya, segalanya. terima kasih. Banyak ilmu yang kita boleh dapat daripada Perkampungan Makfirah ini. InsyaAllah rezeki Jemputlah kita jumpa datang lagi. Perkampungan Makfirah. InsyaAllah, dan juga penonton-penonton. Ya, Assalamualaikum. penonton-penonton Jom semua, sama-sama insyaAllah. kita datang untuk memeriahkan, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. insyaAllah. Jadi kita nak berehat dulu seketika, insyaAllah. Kita akan kembali lagi selepas ini. InsyaAllah.